Bacalah tak ibadah kepada Allah Ta'ala, sementara sifat 20-nya Allah Ta'ala hana ketuhi lagi kita ni. Iktahnya Israel ni hantar. Hantar. Kejap nampak tu ilmu benar kejap buat dia. Pada kurang buat cepat terus nya ilmu, watena majlis taklim bergebut ina. Hana berat hati katnya menyona gua tu ngobeng agak bedah kan. Hana mencit mandum mata-mata tu ilmu hang ditembut ina ngon. Mata baknya ubi punya gebut dengan kalangan kita ni. Hang ditembut. Imam Siapa? Imam Aimum Tak imum mbak. Aimum tapi sifat 20 nya dia hanya dipahami beang sifat 20 ukun menteng tanyong sifat kata tu puji hanya ya buat bukan le terjadi imam nya yang Pasti Allah Ta'ala nak pengilang ni. akid ai hanya ya buat apa Kiban cara terjemah Allah yang kita sembah itu tidak kita kenal. Sebab terjemah Allah cik orang tipu 20. Dan kiban cara terjemah Allah yang kita sembah itu tidak kita kenal. Hanya tertulis tipu 20. Wujud, ridam, bakar, mukhal, kalau hadis sampai kepada mutakalimah itu sifat Allah untuk mengenal Allah. Untuk sah iman tanya yang wajib 20 tipe. Padahal tipe Allah Ta'ala ada ke 20 macam. Sangat banyak sifat Allah Ta'ala. Cuma yang wajib untuk sah iman tanya cik 20 tipe ni tipu. Hanya tipu lebih. Mana lebih ni tipu alhamdulillah. Nah yang pegang akaid 70. Yang kadang kitab akaid 50. Cuma 20 tu yang tiada ada merahnya. Dia ayat 20 boleh tipu Allah Ta'ala dan kasah iman tanya kepada Allah. Jino persoalan jino. Bagi bacalah tak ibadah kepada Allah Ta'ala, sementara sifat 20-nya Allah Ta'ala hana ketuhi lagi kita ni. Iktahnya Israel ni hantar. Hantar. Kejap nampak tu ilmu benar kejap buat dia. Pada kurang buat cepat terus nya ilmu, watena majlis taklim bergebut ina. Hana berat hati katnya menyona gua tu ngobeng agak bedah kan. Hana mencit mandum mata-mata tu ilmu hang ditembut ina ngon. Mata baknya ubi punya gebut dengan kalangan kita ni. Hang ditembut. kita juga Ya. kita juga anak lain kan Ya ke hang betul cik. Hang tak pergi hantar kita. Alhamdulillah nyona imum tanya yang hukum tipe 20 nya anak tu. Nan kabar ni. Nan benar nah. Mah nam kanino mata mandu masjid tong kalan. Kan? Tungku imum hang getir tetap ber. Mandu. Ai terlalu hace bagat dan kalau ya tungku imum hang getir ber. Nek gimana cara dapat keluarkan bak masyarakat supaya ber masyarakat tungku imum ke roh hana gitu. nak gaji nah Gaji nah. Insya-Allah. Nyal menang nah.